Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amni Afifah, kru TVPSS Kembali Channel melaporkan langsung dari Dewan SK Tok Bali. Hari ini di Sekolah Kebangsaan Tumanak amat meriah dengan kehadiran para peserta dari pelbagai sekolah bagi menjayakan Mahrajan Al-Quran Nasyid dan Khat peringkat sekolah Zon 1. Ustazah, bolehkah saya nak tanya beberapa soalan? Oh, boleh. Apa harapan Ustazah untuk pertandingan kali ini? Okey. Semua guru pengiring, semua juru-juru latih, saya rasa semua mempunyai harapan besar kepada peserta-peserta sekolah mereka. Saya rasa peserta sekolah kita pun dah membuat persembahan yang terbaik, menampilkan bakat yang terbaik. Menang dan kalah tu ada pertandingan. Kita redalah apa yang telah mereka lakukan. Saya percaya the best akan menang.